Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes, okay guys. So ada satu video FYP TikTok yang masuk dekat FYP aku mengatakan yang patung ni dia sebenarnya boleh bercakap lagi walaupun bateri dia dah tercabut. Betul ke sebenarnya benda ni boleh berlaku? Sebab ada salah seorang pengguna TikTok ni, dia ada share video dekat dia punya TikTok sendirilah. Dia cakap yang dia ada beli satu patung ni. Lepas tu patung tu dia dah cabutkan bateri dia sendirilah. Tak tahulah kenapa dia pergi cabutkan bateri tu sendiri. Tidak tahulah saya kenapa lah ya. Dan secara tiba-tiba patung tu sendiri tu pun boleh bercakap lagi. Tak tahu kenapa. So kita tengoklah video dia yang dia dah share dekat TikTok lah ya. Okay guys, so ni video dia. No, I sleep. Tengok, patung ni masih bercakap walaupun bateri dah dicabut. Video wanita kongsi pengalaman dengan Luva Bella. Nama patung ni Luva Bella kot. Buat ramai meremang. First video saya record, boleh dengar dia nafas. Lepas tu terus dia tak nak bunyi. Macam dia tahu kita record. Next video, lepas cakap English baru dia respon. Jujur, I tak pasti patung ni memang boleh cakap macam ni ke tak. Sebab I pernah ada baby live. Dia memang datang saya beberapa ayat je. Yang ni siap maki anak I ya. Okay, faham. Dia cakap apa tadi? Naughty. Say something. Say something. Dia macam tahu I record. Hi. Tidur. Naughty. Yang su. Dia tidur. Naughty. Dia tidur. Oh my god. Naughty. Respon. Papa seram, scary gila. Oh my god. Oh my god. Tiba-tiba dia bangun guys. Kalau korang dengan kita orang gelak-gelak sebab dia macam takut. Tapi dalam masa yang sama macam excited. Sebab masa kat JBR tu budak tu dah ambil delete bateri dia. So memang budak ni tak ada bateri dalam dia. Tapi dia hidup. Daripada tadi tak nak gerak. Oh, dia hidup. Tiba-tiba je. Mereka dia masukkan bateri tu Oh balik. my god. Dia respon guys. Dia respon. Wake up. Okay, start ni dah seram. Korang dengar dia nyanyi macam pun dah lain macam. Lepas tu masa ni anak I diri tahu. Sebab kata Zora tinggi kan. So anak yang kecil diri tepi kaki I sibuk nak tengok. Sekali dia suruh anak duduk, plus tangan angkat tunjuk anak. Wake up, wake up. Hush. So. Wih, sumpah seram. Cakap dah weh. Oh, seram. And pom, mata dia buka besar dengan tu. Weh. Terus. Weh, mata dia besar weh. Dia angkat tangan tunjuk anak yang diri. Sit down. Oh my god. Tengah duduk. Mami. Mama. Dia duduk, Mami. Ni Mami bukan Mama. Kau kalau cakap benda tu tak sah. Tak salah. Siapa? Sleep. Are sleeping? Korang bukan apa? Oh, korang kecil ni. Teacher. Oh yo, oh my god. Dia bercakap lah weh walaupun bateri dah dicabut. Wow, seh. Okay. Last one. Sebelum ni cakap ni anak I cakap dia hodong macam caki. Ha tu kalau korang dengar ada anak tanya mami ada nak caki. Nanti? Nanti? Ya. Nama kau siapa? Oh, dapat rekod guys. Respon. Terlalu banyak suara dia tak jelas. Entahlah nak percaya pun ragu-ragu dah. Ada cakap fake. Nampak sangat macam filter. Okay, kita tengok dulu kejadian baby alive yang bercakap di Malaysia ni guys. Sumpah scary siap. Tak tahu lah kalau dia letak bateri ke tidak.
tengok yang patung bercakap viral. Respond. Sekarang ni aku nak tidur dah. So takut aku tak boleh tidur. Sekarang ni pun dah pukul 9.45 malam. So aku nak tidur dah. So Ada part pertama tak? Aku dah cuba tengok part pertama. Part 2. Part pertama tak ada ke? Part 2 lah. okay, aku tengah makan ni. Kalau korang nak tahu kisah sebenar, betul-betul kisah sebenar, sekarang ni time pukul 11.25. Dan masa ni lah benda ni dia akan berborak. Kau faham tak kes patung kaktus yang boleh bercakap viral tu? Dia akan bunyi. Tak tahu lah sebab apa. Astaghfirullahaladzim. Korang dengar tak apa aku dengar tu? Sekarang ni kau percaya kan? Benda ni memang boleh bercakap. Tengok ni. Kau tengok sendiri. Aku dah off dah. Mana off? Mana off? Aku dah off dah. Nampak tu? Aku dah off. Benda ni memang sial. Sekarang ni aku nak tidur dah. So takut aku tak boleh tidur. Sekarang ni pun dah pukul 9.45 malam. So aku nak tidur dah. So aku cabut bateri dia dulu, bagi aku boleh tidur lah. Takut je kan. Cabut bateri dia dulu. So bateri cabut dah. So ni pun tak ada bateri dah. So aku biasa kalau aku tidur aku akan minum masak dulu segelas. At least segelas lah masak aku minum. Faham. So aku minum dulu. Gelas minum. So aku tidur dah. So bateri dia situ. So bila aku tidur, so malam semua. So aku tidur. Dia bercakap ke weh? Takkan? Weh, sumpah lah scary siot. Oh my god. Okay guys, so itu aku rasa sampai situ lah konten kita mengenai patung yang boleh bercakap. So kalau korang ada ini saja konten yang kalau korang nak suruh aku buat, korang komen kat bawah ya. Okay guys, aku rasa sampai situ konten kita kali ini. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, don't always stay safe. Bye.